Okey, kenapa Teluk Intan ni menarik? Sebelum kita kenal nama Teluk Intan, dulu dia dikenali sebagai nama Teluk Mak Intan. Saya tak tahu siapa Mak Intan, saya tak tahu. Tapi nama dia dulu Teluk Mak Intan. Seterusnya dia ditukar nama pada Teluk Akson dan seterusnya diubah kepada nama Teluk Intan sekarang lah pada tahun 1883. Jadi apa yang menariknya Teluk Intan ni? Satunya padang padi. Dia antara tempat yang luas mata memandang. Kalau kamu naik highway, kamu jangan pelik. Kamu ingat ini, kamu dah sampai Kedah. Tak, ini ke Kedah. Kamu baru sampai di belakang sekali Perak, Teluk Intan. Dia ada balai polis yang lama. Balai polis dahulunya itu adalah pejabat kastam. Tapi sekarang ni balai polis tu pun dah usang lah. Jadi tempatnya agak seram lah. Kalau kamu tengok sendiri balai polis dia, ya Allah, tangkap gambar yang takut kat belakang ada orang. Okey, selain tu Teluk Intan macam makanan yang menarik dia. Selalu orang kata ni mesti makanan kan. Makanan yang menarik dia udang galah. Okey, sebab apa udang galah kat sana menarik? First, besar lah. Sebab dema Teluk Intan ni dengan Sungai Peraknya dekat. Pembiakan udang galah ni memang banyak kat Sungai Perak. Jadi kat situ udang galahnya besar-besar, sedap-sedap. Jangan lepaskan peluang datang Teluk Intan, tera dema punya udang galah. Teluk Intan adalah satu tempat sangat penting bagi Sultan Nazrin Shah ataupun Sultan-Sultan Perak. Sebab apa? Di situ ada satu tempat namanya Benting Beras Basah. Kenapa tempat tu sangat penting untuk kerabat-kerabat di Raja Perak? First, sebab penabalan terakhir Sultan Perak adalah di situ. Benting Beras Basah tu juga adalah kawasan-kawasan pasir. Bila airnya tak surut, adalah kita nampak pulau-pulau ataupun pasir-pasir yang ada lah. Tapi bila air orang pasang, dah lebur. Itu yang dia mengkhabar Sultan akan jumpa dengan buaya putih apa tak. Sejarahnya lah. Kita tak tahu, saya tak tahu. Tapi nak khabar kat situ memang sejarahnya menarik lah. Selain itu juga di Teluk Intan ada satu batu. Monumen batu tu dulu ada monumennya disebabkan Perang Dunia Pertama. Batu tu dia kecil je. Dulu kecil, adalah kotak mancis. Sekarang ni dah jadi besar sebesar kereta kancil. Dia batunya tak ada nama tapi dia adalah tugu peringatan kepada pahlawan-pahlawan kita waktu Perang Dunia Pertama. Dia ada gerbang malam. Di Perlis dia ada pasar apa? Okay. Dia punya pasar besar tu lah, Perlis. Orang selalu pergi situ lah. Tapi di Teluk Intan kita ada gerbang malam. Gerbang malam ni selalunya dia jual-jual barang-barang apa yang kita nak lah, murah-murah. Satu lagi benda paling penting di Teluk Intan. Kalau khabar je Teluk Intan, satu benda ni paling penting. Menara Condong. Menara Condong Teluk Intan tu kalau kita tengok dia macam ada 18 tingkat. 8 tingkat kan? Sebenarnya dia ada 3 tingkat je. Dan kenapa menara dia condong? Faktornya sebab menara itu merupakan menara takut dengan air. Untuk orang-orang di Teluk Intan tu lah. Disebabkan tanahnya lembut dan juga airnya yang banyak membuatkan menara itu condong. Menara itu masih lagi berfungsi dengan baik. Rasanya masih lagi berfungsi dengan takut dengan air lah. Untuk orang-orang di sekeliling Pekan Teluk Intan. Jadi itu adalah tempat-tempat yang menarik di kawasan Teluk Intan. Boleh datang Muhammad ya.